Esok pilihan raya kata nak cari orang ganti dia. Siapa? You tell me lah. Dalam UMNO pun tak ada. Adalah menteri-menteri kita tu pandai-pandai juga. Kata tak pandai marah dia orang. Kan? Tapi siapa nak jadi? Yang boleh menandingi Anwar Ibrahim. Boleh menggantikan dia sebagai world leader. Datuk Seri kenal PM ni daripada zaman polis. Muda lah. Saya yang bawa dia bertanding ketua muda. So maksudnya memang karakter tu masih lagi kekal. Perjuangan dia masih kekal. Ya. Saya tengok tak ada beza. Cuma dia kena dapat sokongan orang Cina. Orang Melayu tak nak sokong masa tu. Okey. Tapi sekarang kalau orang Melayu boleh sokong, UMNO boleh sokong, apa ada masalah? Kan? Dan orang Melayu UMNO sepatutnya sekarang tak ada masalah untuk menyokong Perdana Menteri yang telah menunjukkan dia boleh jadi orang kata orang yang harapan kita untuk membela nasib orang Melayu seterusnya. Islam. Kalau tidak dia siapa? Nak suruh siapa? Hadi Awang? Nak suruh Taikudin? Siapa? Sebut nama kepada saya kalau ada. Anwar Musa. Anwar Musa. Atau siapa? Syahidan. Tak ada orang. Ya. UMNO. Kita adalah presiden kita. Tapi presiden kita pun dia gandingan dengan Anwar tu dah betul dah. Ya. Dan dia dah buka gelanggang dah. Dan mendapat sambutan. Anwar sekarang sudah jadi orang kata pemimpin dunia tau. Terutama dunia Islam. Okay. Dunia Islam. Jadi, nak dapatkan satu pengiktirafan, penerimaan di peringkat dunia kepada seseorang pemimpin, boleh buat ke? Dengan mudah. Dia dalam tempoh berapa tahun? Dua tahunnya. Tapi dulu ada rekod sebagai student leader, pemimpin pelajar yang Islamik, Abim dan sebagainya. Tapi dari peringkat kerajaan, dunia, politik dunia, within 2 years. Dalam masa 2 tahun tu. Sebab apa? Dia menunjukkan kepada dunia keikhlasan perjuangan dia. He is for Palestine, for Muslim. Dia berani tegur Israel. Bukan berani tegur je, marah dengan Israel. Dia berani cakap dengan Presiden Amerika. Dulu, Mahathir tak ada sebanyak itu. Cuma dia terkenal sebagai pemimpin dunia ketiga dalam bidang ekonomi, pembangunan. Islam, perjuangan Islam tak ada pada dia. Tak ada. Adalah sikit-sikit. Tapi tak ada macam yang dibawa oleh Anwar ni. It's a world Islamic struggle. Siapa? Esok pilihan raya kata nak cari orang ganti dia. Siapa? You tell me lah. Dalam UMNO pun tak ada. Adalah menteri-menteri kita tu pandai-pandai juga. Kata tak pandai marah dia orang. Kan? Tapi siapa nak jadi? Yang boleh menandingi Anwar Ibrahim. Boleh menggantikan dia sebagai world leader. World leader. Leader pemimpin peringkat Malaysia saja pun. Siapa yang kita boleh harap? Dalam UMNO. Okey lah kalau dia tak ada. Harap Datuk Zahid lah. Datuk Zahid pun sekarang dia masih lagi boleh jadi pemimpin kan. Tetapi selain daripada itu apa ada kita ada? Tak ada orang. Nak tunggu saya dah tua dah.